Okey, dalam pada kita nak mengerjakan haji dan juga umrah, masa adalah sangat mustahak. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita nak pergi menunaikan haji ataupun umrah, pastikan kita merancang perjalanan kita. Terutama sekali, ingat kita nak ke Mekah, tak ada kereta tuan-tuan dan puan, tak boleh berjalan. Nah, tuan-tuan dan puan, apabila nak pergi keluar daripada rumah, pastikan kita keluar awal. Sekarang tuan-tuan dan puan, sebagai contoh, saya daripada Kedah, pastikan sehari daripada awal kita gerak untuk sampai ke airport. Kita tak tahu apa akan berlaku ketika mana dalam perjalanan. Mungkin boleh jadi tayar pecah, aksiden dan juga sebagainya, bukan kita minta. Tetapi apabila kita tinggal penerbangan, menyebabkan kita boleh ditunda untuk pergi ke Mekah. Ingat, ini bukanlah perjalanan melancong, akan tetapi perjalanan ibadah, dan pastinya sekarang ni kita nak pergi untuk menunaikan haji dan juga umrah, kita nak pergi dalam keadaan kita tenang. InsyaAllah tips yang pertama, mestilah kita datang awal. Seterusnya, sentiasa cakna dengan grup WhatsApp kita. Dan yang ketiganya, pastikan kita sebelum keluar daripada rumah, kita selain daripada niat hati kita yang murni, pastikan tak ada barang yang tertinggal. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, apabila tuan-tuan dan puan dah siapkan kesemuanya awal, insya-Allah tuan-tuan dan puan tak akan ketinggalan kapal terbang. Tetapi sekiranya ketinggalan kapal terbang, maka kemungkinan tuan-tuan dan puan tak dapat menyertai trip umrah tersebut dan mungkin terpaksa beli tiket dan juga sebagainya. Pernah ketinggalan kapal terbang? Sila komen di ruangan komen di bawah. Assalamualaikum.